Pusat terapi akupunctur Ali merupakan pusat terapi alternatif dengan latar Okeylah, belakang pusat terapi akupunctur kita. Minit daripada highway lekat. Akan menunggu di sini. Kita akan datang menunggu pintu masuk. Terus ada tempat ruang menunggu. Kemudian ni katil ni kita sediakan untuk kalau ada extra patient macam tadi. Pagi tadi ramai-ramai datang buat fasdu. So kita boleh occupy 2 orang saja bilik kita dalam satu masa. So bilik katil kat luar tu nak